Tapi aku pun tak expect aku kaya raya lah. Apa tiba-tiba ni? Tak, bila first impression aku sampai office faham. 3 tingkat. Lepas tu staff ramai gila. Tu first impression aku macam dia mengubah. Aku just fikir orang cakap-cakap dekat social media lembut-lembut macam feeling-feeling. Lepas tu buku. Aku cakap okey lah buku, jual buku. Tapi aku tak expect aku macam buat 10 juta setahun. Tu antara benda yang macam menghancurkan expectation aku, impression aku terhadap kau. And apa lagi lah. Aku satu je kot. Aku Dan punya first impression. cakap pasal tu sebenarnya memang kebanyakan bila orang tanya, Eden niaga apa? Jual buku. Oh, orang tak pandang ni sangat lah kan. Kita company buku publishing. Tapi sebenarnya memang obviously lah kita buat duit kan. Kaya gila kau lah. Tak ada kaya gila. Tapi kita buat duit. Alhamdulillah. Margin berapa persen? 30? Lebih kurang adalah sikit. Cuma itulah kita nak sembang tentang kaya ni kan. Memang aku boleh buat keputusan untuk fokus pada bisnes lah, itu je. Tapi sebab sometimes memang ada perkara yang perlu kita korbankan untuk Allah, untuk agama. Tenaga, masa, harta. That's why aku buat Rumah Hijrah Home. Kau rasa aku patut tak buat Rumah Hijrah 2.0 ni? Matlamat tu aku rasa logik je. Logik. Tapi kalau aku sejujurnya kalau aku sebagai seorang member ni akan nampak macam melawanan sebab podcast ni dibawakan hasil di Rumah Hijrah. Tapi kalau aku akan bawa benda lain. Kalau aku akan berkolaborasi dengan Maulana Hilmi untuk Rihlah Islahiyah. Faham. 2.0 dekat Pulau Perhentian. Sebab aku segabungan kau tak pernah collab dengan Maulana Hilmi? Tak pernah. Aku rasa kalau collaboration antara kau dengan Maulana akan lagi meletup. Dan sebab aku tengok Zuki buat. Dan aku rasa Zuki ada crowd dia sendiri. Faham? Maulana ada crowd Maulana which is masih orang yang mungkin dah family dengan usaha agama. Dan Zuki ada family yang macam apa orang panggil dekat lagi dengan masyarakat, dengan orang-orang normal untuk kepada usaha agama. So kau ada that vibe yang Islamic, usrah-usrah punya vibe. So kau dapat tap satu lagi, kau ada satu pool yang Zuki tak ada, Maulana Muhammad pun tak ada. Faham? Sebab aku nampak usrah ni jarang dia cross path dengan influencer. Bukan. Dengan tabligh. Dia tak cross path. Aku nampak usrah punya, aku sebagai luaran lah, aku nampak usrah ni dia path budak-budak masuk Hira, sekolah-sekolah macam Ustaz Adenin. So aku rasa kau ada pool tu lah. So aku rasa kalau kau tarik situ ke situ juga, bukan maksudnya perlu pilih satu, boleh buat dua-dua juga, dah akan jadi crazy lah. Sebab di situ kita akan lahirkan nama da'i yang roket lah. Roket kan